Dia bukan sekali je. Sebab kan dia berulang-ulang kan, dia akan fikir, dah bersih ke ni nak kena basuh lagi lah. So dia akan berulang sampailah dia rasa terganggu. Boleh tak Amar kongsikan OCD tu gangguan mental yang macam mana? Okay, alright. Kan selalu kita dengarkan kalau ada orang cakap kan, kalau sesembarang ke, kau ni OCD lah kan. Sebenarnya OCD ni adalah tergolong ataupun dia terjatuh dalam kategori kebimbangan sebenarnya, ataupun boleh kita katakan salah satu cabang anxiety jugalah. Okay, ataupun nama panjang OCD ni adalah Obsessive Compulsive Disorder. Dia akan melibatkan dua perkara, obses dan juga kompulsif. Okay, ada orang tanya apa benda tu kan. Okay, obses ni adalah fikiran yang berulang-ulang dan juga fikiran tu mengganggu diri kita. Okay? Intrusif kan? Betul, dia fikiran jahat lah. Fikiran yang tak best. Datang tak diundang. Betul, datang secara tiba-tiba macam tu. Dan juga satu elemen lagi iaitu kompulsif. Kompulsif ni adalah tindakan. Tindakan yang kita buat untuk mengurangkan rasa obses ni tadi. Kan bila kita ada obsesi ni, fikiran berulang ni dia akan menyebabkan kita rasa resah. Jadi kompulsif ni pula datang, tindakan untuk kita buat untuk mengurangkan keresahan ni tadi. So kita akan buat secara berulang-ulang. Jadi OCD ni secara tak langsung ni, dia boleh ganggu kita punya fungsi jugalah. Contoh Izzat, kita rasakan, kita punya obsesi, tangan aku ada kuman. Fikiran kita kan ada kuman. Lepas tu datang pula dengan kompulsif. Apa kita perlu buat untuk hilangkan rasa takut kepada kuman ni? Basuh. Aku kena basuh tangan. Lepas tu dia bukan sekali je. Sebab kan dia berulang-ulang kan, dia akan fikir, dah bersih ke ni nak kena basuh lagi lah. So dia akan berulang sampailah dia rasa terganggu. Mungkin nak cuci tangan tu terlampau kerap sampai mungkin kulit kembang ke, kecut ke kan. Macam tu. Faham.